Tanya, kita lakukan dalam sembahyang. Yang pertama, rukun Islam mengucap 2 kalimat syahadat. Dalam sembahyang kita mengucap 2 kalimat syahadat. Yang wajib mentang limong go. Yang sunat buat go sekurang go. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang menyena sembahyang naga mengucap 2 kalimat syahadat. Menyahana sembahyang merempak mengucap hana barang. Rukun Islam yang kedua sembahyang. Cik dengar sembahyang. Dan sembahyangnya yang aneh. 5 buah wataya. Islam 5 buah huruf. Setiap huruf Islam mewakili waktu sembahyang. Yang pertama I, Isya. Yang kedua S, subuh. Yang ketiga L, luhur. Yang keempat A, asar. Yang kelima M, maghrib. Menyahana sembahyang kan orang Islam. Tapi long Isya